Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaza Amarli binti Abdul Razak, nombor matriks 076040. Definisi skeptism. Skeptism ni boleh difahami sebagai sikap tidak mudah percaya sesuatu perkara begitu sahaja tanpa ada bukti yang jelas. Ia menggalakkan kita untuk mempertanyakan, meneliti dan menilai sesuatu maklumat sebelum menerimanya sebagai benar. Dengan kata lain, skeptism ni bukan bermakna menolak semua perkara, tetapi lebih kepada berfikir dengan teliti dan berhati-hati sebelum membuat keputusan atau mempercayai sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatina Alia binti Abdul Hadi, nombor matrik 076336. Terdapat 5 peranan skeptism. Peranan pertama ialah mendorong kita bertanya dan meneliti sesuatu idea dengan lebih mendalam. Peranan skeptism yang pertama ni, dia ajar kita supaya jangan terus terima sesuatu tu bulat-bulat. Kita kena belajar untuk tanya kenapa dan betul ke macam ni. Bila kita tanya, kita jadi lebih faham sesuatu idea tu dengan lebih mendalam. Peranan kedua pula ialah mengelakkan penerimaan kepercayaan tanpa semakan. Kadang-kadang ni kita percaya je apa yang orang cakap, apa yang viral dan apa yang biasa orang buat. Jadi skeptism ni penting sebab dia cegah kita daripada percaya tanpa semak dulu. Kita tak ikut membuta tuli. Yang ketiga pula ialah membantu menilai asas keyakinan dengan teliti. Lepas tu skeptism ni bantu kita nilai balik asas keyakinan kita. Maksudnya kenapa aku percaya benda tu? Ada dalil ke? Ada bukti ke? Ataupun sebab kita ikut orang je. Dari situ keyakinan kita tu akan jadi lebih kukuh. Yang keempat pula ialah menggalakkan pemikiran kritis dan logik. Bila kita bersikap skeptikal, secara tak langsung kita latih diri kita untuk berfikir secara kritis dan logik. Kita tak emosi je terima sesuatu tu, tapi kita fikir secara rasional. Yang kelima pula ialah melatih kita menilai bukti sebelum menerima sesuatu kebenaran. Yang terakhir ni, skeptism ni dia ajar kita tengok dulu sebelum terima sesuatu. Maksudnya dia ajar kita tengok bukti dulu sebelum terima sesuatu sebagai kebenaran. Bila kita ada bukti yang kukuh, barulah kita yakin. Jadi kebenaran tu diterima dengan ilmu, bukan dengan sangkaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaza binti Muhammad Syahid, nombor matrik 075723. Saya akan membentangkan kepentingan falsafah dalam pemikiran. Yang pertama, membentuk pemikiran kritis dan rasional. Falsafah ajar kita untuk fikir dalam-dalam, bukan terima je apa orang cakap. Berfikir kritis ni maksudnya boleh nilai sesuatu dengan akal, bukan ikut perasaan atau sebab ramai orang percaya. Contoh, kalau kita dengar meditation ni rosakkan otak budak-budak, falsafah ajar kita untuk bertanya, betul ke rosakkan pemikiran budak-budak? Ada bukti tak? Macam tu. Falsafah ajar kita bezakan mana yang betul, mana yang betul-betul ada bukti dan mana yang sekadar dengar je orang cakap. Ramai orang percaya sesuatu tu sebab semua orang cakap macam tu, ataupun memang dah biasa macam tu, tapi tak semestinya betul. Falsafah suruh kita minta bukti dulu sebelum percaya apa-apa statement. Yang kedua, membantu analisis hujah dan konsep asas kehidupan. Falsafah bagi cara untuk kita fikir pasal benda-benda penting macam apa itu kebenaran, apa itu betul dan salah. Epistemologi iaitu ilmu tentang pengetahuan, macam mana kita boleh tahu sesuatu itu betul, boleh percaya ke sumber tu. Metafizik iaitu ilmu tentang kewujudan, apa sebenar realiti ni, kenapa kita wujud. Etika iaitu ilmu tentang moral, apa yang betul dan apa yang salah, macam mana kita patut hidup. Contoh mudah, bila kita bincang pasal AI, kecerdasan buatan ni, falsafah bantu kita tanya, boleh ke mesin ni berfikir macam manusia fikir? Boleh percaya ke AI ni? Yang ketiga, melatih bertanya soalan secara mendalam dan refleksi. Falsafah galakkan kita tanya soalan, bukan terima je semua benda. Untuk bertanya ni sangat penting untuk kita jadi lebih pandai dan maju ke masyarakat. Contoh, Socrates, ahli falsafah zaman dulu, suka tanya soalan yang bertubi-tubi sampai dia dapat jawapan yang betul-betul mendalam, dapat jawapan apa yang dia nak. Yang keempat, memahami kekuatan dan kelemahan sesuatu pandangan. Falsafah ajar kita faham kenapa orang berfikir macam tu dan tahu mana hujah yang kuat, mana yang lemah. Ia ajar kita tentang logik, mana yang betul, mana yang salah. Contoh hujah yang salah tapi ramai sangat orang guna. Betul ni sebab ustaz kata macam tu, tapi kita tak check pun betul tak apa statement tu. Dengan falsafah kita tak mudah kena tipu dengan orang-orang. Yang kelima, membina sikap terbuka dan seimbang terhadap perbezaan.
Falsafah ajar kita hormat pendapat orang lain selagi ada alasan yang munasabah. Contohlah, kita boleh je tak setuju apa yang dia cakap, tapi tak payah nak mengamuk ke, bergaduh ke, tak jaga hati orang ke. Falsafah ajar sikap rendah hati, akui yang kita mungkin silap dan terbuka dengan idea orang lain. Contoh dalam isu macam hukuman mati, falsafah ajar kita dengar dua-dua pihak dengan adil dulu sebelum buat kesimpulan sama ada ini salah ataupun betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Ziana binti Azman, nombor matrik skor 176-199. Hari ini saya akan membentangkan tentang hubungan antara skeptisisme dan pengetahuan. Yang pertama ialah skeptisisme sebagai penapis kebenaran. Skeptisisme berfungsi sebagai penapis untuk menilai kebenaran maklumat, sama seperti kita tidak boleh meminum air keruh tanpa menapisnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan maklumat yang diterima perlu diperiksa sebelum diterima. Contohnya ketika menonton berita di platform media sosial seperti TikTok. Seseorang tidak seharusnya mempercayai secara langsung. Sebaliknya, fakta perlu disemak, sumber rasmi dirujuk dan logik maklumat dianalisis. Dengan pendekatan ini, skeptisisme melindungi individu daripada menerima maklumat palsu dan memastikan ketepatan pengetahuan yang diperolehi itu secara sah. Yang kedua ialah menukar kepercayaan kepada pengetahuan, iaitu justifikasi. Dalam falsafah, pengetahuan tidak sama dengan kepercayaan semata-mata. Ia memerlukan kepada bukti dan alasan yang kukuh. Skeptisisme bertindak sebagai mekanisme pertanyaan yang membentuk justifikasi sebelum menerima sesuatu fakta. Contohnya, jika seseorang menyatakan bahawa memakan apel setiap hari boleh menjadikan seseorang itu jenius, skeptisisme ini mendorong individu untuk merujuk kajian saintifik, data dan logik sebelum menerima kenyataan tersebut sebagai benar. Dengan cara ini, skeptisisme menukar kepercayaan yang belum terbukti keadaan pengetahuan yang sahih dan boleh dipercayai. Yang ketiga ialah membentras penerimaan pasif, iaitu hanya menerima. Tanpa sikap skeptis, individu cenderung menerima maklumat secara pasif tanpa menilai kebenarannya yang boleh membawa kepada manipulasi. Skeptisisme mendorong pemikiran aktif, penyelidikan idea dan perbincangan kritis. Sebagai contoh, apabila seseorang disarankan membaca sebuah buku, skeptisisme motivasi individu untuk menilai keberkesanan buku tersebut sebelum menerimanya sebagai sumber yang bermanfaat. Dengan ini, skeptisisme mencegah penerimaan buta dan menggalakkan pengembangan pemikiran kritis. Yang keempat ialah pembangkit kepada kemajuan ilmu, iaitu evolusi pengetahuan. Sikap skeptis juga memainkan peranan penting dalam kemajuan ilmu. Keraguan terhadap teori lama mendorong kajian dan penemuan baru. Sebagai contoh, dahulu terdapat kepercayaan bahawa bumi adalah rata. Namun kerana adanya skeptis ini, kajian dilakukan dan akhirnya diketahui bahawa bumi adalah bulat. Oleh itu, keraguan yang konstruktif menjadi asas kepada penemuan baru dan pengembangan ilmu yang lebih tepat. Tanpa skeptisisme ini, ilmu akan terhenti pada maklumat lama yang mungkin salah. Nilai falsafah dalam kehidupan seharian. Yang pertama, membantu manusia menilai dunia dan diri sendiri secara sedar. Falsafah ni berkaitan dengan cara kita nilai dunia, diri sendiri dan orang sekeliling. Walaupun perkataan falsafah ni macam susah kan. Sebenarnya kita jumpa soalan falsafah ni setiap hari. Apa tujuan kita hidup? Kenapa kita kena fikir jujur walaupun tak ada orang nampak pun? Duit boleh bagi kebahagiaan kepada kita. Semua ni soalan falsafah, tapi dalam harian kita je kita berfikir. Yang kedua, membimbing membuat keputusan yang berasaskan. Falsafah bantu kita buat keputusan yang dengan fikir sebab, akibat dan kesan bila kita buat sesuatu pilihan tu. Contoh peribadi dapat tawaran gaji tinggi tapi kena tinggal family jauh. Patut terima tak? Falsafah bantu kita timbang mana lagi penting, duit atau keluarga. Kalau tak guna falsafah, keputusan kita senang terpengaruhi dengan perasaan kita yang sekejap sahaja ni. Yang ketiga, mengelakkan penerimaan idea secara membuta-tuli. Falsafah ajar kita untuk gali lebih dalam lagi kenapa sesuatu itu wujud dan kenapa kita kena percaya sesuatu itu. Ramai orang hidup ikut arus je tanpa tanya
Kenapa kita hidup? Kenapa kita buat macam ni? Kenapa macam tu? Socrates kata hidup yang tak diperiksa tidak layak dihidupi. Maksudnya kalau kita tak pernah fikir pasal hidup kita ni, rugi je kita hidup. Contoh, kenapa aku percaya benda lain ni? Kenapa? Sebab aku betul-betul faham dan percaya, atau sebab dengar daripada orang ke, family ke, kawan-kawan ke, macam tu je. Rasa macam mana? Yang keempat, membentuk tanggungjawab moral dan etika. Falsafah bantu kita jadi orang yang lebih bertanggungjawab dalam buat keputusan yang moral. Falsafah etika bincang konsekuensialisme, nilai tindakan berdasarkan hasil. Matlamat hal akan cara ke. Deontologi, nilai tindakan berasaskan prinsip. Ada benda yang salah walaupun benda tu nampak baik je. Etika kebajikan, fokus jadi orang baik. Jadi orang yang baik bukan sekadar buat baik je. Contoh, kawan kau minta tolong tiru assignment kau. Dia kata parents dia pressure teruk. Kalau fail subjek ni kena marah. Patut ke kita ni tolong dia? Pasal bantu kita bertimbang nak tolong kawan ataupun nak jujur je dalam belajar ni. Yang kelima, yang terakhir, menjadikan individu lebih matang menghadapi cabaran hidup. Dengan falsafah, kita jadi lebih matang bila hadap perbezaan pendapat ni dan masalah hidup yang rumit. Dunia sekarang penuh dengan kepelbagaian, agama lain, budaya lain, politik lain. Falsafah ajar kita untuk tenang dan boleh berbincang dengan baik semua yang kita berbagai tadi tu, bukan marah-marah ataupun melampau. Contoh kat Malaysia ni kan berbilang kaum dan agama. Falsafah bantu kita hormat perbezaan antara dan cari persamaan untuk hidup harmoni. Falsafah juga bantu kita hadapi krisis hidup. Bila hilang orang tersayang, macam mana kita nak teruskan hidup dengan bermakna? Bukannya kita terus nangis ke apa. Bila gagal teruk, macam mana nak bangun balik jadi lebih kuat daripada yang sebelum ni yang kita pernah jatuh tu. Falsafah ajar kita semua benda pasal benda je dalam kehidupan harian kita. Seterusnya ialah kesimpulan. Pertama, skeptisisme berfungsi sebagai pemakin. Skeptisisme ini bertindak sebagai penapis minda yang membantu kita menilai kesahihan sesuatu maklumat. Dengan sikap ini, kita dapat mengelakkan diri daripada menerima maklumat palsu serta melindungi diri daripada kepercayaan membuta tuli atau dogma yang tidak pernah dipersoalkan. Ia menjadikan kita ini lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menerima sesuatu ilmu. Yang kedua ialah falsafah ini berperanan sebagai kompas pemikiran. Melalui pendekatan falsafah, kita dibantu untuk menyusun pemikiran secara logik dan tersusun. Falsafah juga melatih kita membina hujah dan jawapan yang kukuh serta masuk akal, sekaligus menjadikan pengetahuan yang diperolehi lebih bermakna dan boleh dipertahankan secara intelektual. Akhir sekali, skeptisisme yang sihat bukanlah penghalang kepada ilmu. Bahkan ia menjadi pendorong untuk kita terus belajar dan maju. Pertikaian dan persoalan yang timbul dalam kehidupan seharian membantu kita untuk memahami realiti dengan lebih mendalam serta membolehkan kita membuat keputusan yang lebih bijak dan bermakna. Maka itu sahaja perbincangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.